guys. Kita kembali lagi. Veteran UMNO, Tengku Razali menggesa pemimpin UMNO untuk bersuara dalam isu titah addendum Najib Tun Razak. Dalam sidang media baru-baru ini, tokoh yang lebih mesra dipanggil Kuli berkata, UMNO wajar menilai semula kedudukan Parti Melayu itu dalam kerajaan perpaduan sekiranya perkembangan berkaitan dakwaan titah addendum melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak didapati bercanggah dengan prinsip perjuangan parti, khususnya dalam mempertahankan kedaulatan institusi raja. Katanya pendirian itu penting bagi memastikan parti kekal menghormati undang-undang serta perlembagaan parti yang menjadi teras perjuangan sejak penubuhannya. Beliau menegaskan, usaha mendapatkan pengampunan diraja wajar diteruskan walaupun Najib perlu menjalani hukuman sebagaimana diputuskan mahkamah. Usaha itu katanya adalah sebagai pertimbangan kemanusiaan kerana ia merupakan budi bicara yang di-Pertuan Agong. Ketika ini, pelbagai pihak turut mencadangkan agar UMNO mengambil sikap tegas berhubung penghinaan pemimpin DAP terhadap Najib setelah beliau gagal mendapat pelaksanaan hukuman tahanan rumah berdasarkan titah addendum yang di-Pertuan Agong. Sementara itu, tokoh wartawan negara Dato' A. Kadir Jasin dalam satu kenyataan menzahirkan kebimbangannya mengenai keadaan ekonomi orang Melayu yang menurutnya terus berada pada tahap membimbangkan, khususnya dari segi penguasaan modal. Ia sekaligus mencerminkan kedaifan struktural yang masih gagal ditangani secara berkesan sejak sekian lama. Katanya, isu kelemahan ekonomi Melayu bukan perkara baharu namun masih berlarutan walaupun pelbagai dasar dan program dilaksanakan kerajaan sejak merdeka. Pada masa yang sama, beliau turut menyuarakan kebimbangan terhadap pelantikan menteri-menteri bukan Melayu daripada DAP ke jawatan-jawatan strategik berkaitan ekonomi dan pengagihan kekayaan, sambil berharap keadaan orang Melayu dan Bumi Putera tidak bertambah buruk. Katanya, saya berharap mereka membuktikan melalui tindakan bahawa mereka mewakili semua rakyat Malaysia sambil menegaskan tanggungjawab Bumi Putera sendiri untuk lebih tekun membangunkan kapasiti ekonomi. Sekian dulu. Untuk perkembangan isu-isu semasa, teruskan bersama MalayDaily.com, Suara Bangsa Nadi Negara.